Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Imamku episod ke-16. So jom kita tonton. Razak mana? Kau nak apa dengan adik aku? Oh, adik. Itulah saya ada call abang saya nak tanya pasal Razak ni, tapi dia tak angkat pula. Kau sibuk dengan adik aku? Kenapa? Ada hal sikit. Dia tak ada. Dia bukan tinggal sini. Dia tinggal kat mana? Apa kena mengena kau dengan adik aku? Adalah hal penting saya nak jumpa dengan dia. Nak tumbuk si Kau Razak. jangan nak kacau adik aku Kau jaga je kakak ipon kau tu. Bagi tahu dengan Razak, yang saya takkan lepaskan dia. Jangan jadi jantan pengecut. Pandai buat, pandai tanggung. So hilang terus Razak. Pengecut Razak. Tahu takut lari, tapi sebab rancangan Razak tu lah takdir Budin akan kahwin dengan Cik Merah. Tak tahu, awal sangat lah sebenarnya. Sebab episod semalam Merah masih lagi salahkan Budin sebab kehilangan Hasnah yang berpakat dengan Dahlia, yang berpakat dengan Razak. Banyak plot twist, banyak berpakat lah sebenarnya. Tapi mastermind dia si Dahlia lah. Kalau korang tengok dua episod sebelum ni, Humaira dia kena perangkap dalam hotel dengan Razak. Lepas tu kantoi dengan, maksudnya Rafiq dapat tangkap dia, dapat tangkap Razak dengan Humaira. Jadi sekarang ni hubungan Rafiq dengan Humaira dia agak goyang sikit lah. Lepas tu dengan masuk pula mak si Rafiq, Zubedah tu, Zabedah, yang mana mula dia dah dia dah panggil Humaira wanita murah semua depan mak si Humaira. Jadi dah tak adalah Rafiq dengan Humaira rasanya, sebab rasanya Dahlia dia berkenal dekat Rafiq sebenarnya. Jadi dia plan banyak benda yang jahat lah. Pasal harta tu saya tak masuk cerita lah, tapi Dahlia pun buat cerita juga pasal Budin Nur Samir. Katanya kenapa naik bunga sayang sangat dekat Amir, dekat Budin, kerana Amir ni nakkan harta sebab keluarga kaya lah. Bila berkait dengan keluarga kaya, kau miskin kait dengan keluarga kaya, banyaklah fitnah yang mula keluar. Tapi benda tu semua start daripada Dahlia seorang je. Mula-mula kita ingat macam Dahlia ni dia setakat gaduh dengan Humaira, macam gaduh sepupu je lah, macam jealous macam tu je lah, cemburu macam tu lah. Tapi Dahlia ni dia buat sampai macam tu sekali, sampai berkait dengan orang-orang sekeliling, dengan bekas kekasih dia, dengan Humaira, dengan kekasih Humaira semua, dengan mak mertua dia, gitu lah, bakal mak mertua. Jadi itulah, sekarang ni Budin pula cari Razak sebab dia kata Razak lah punca apa yang berlaku pada Humaira. So rasanya Budin nak bersihkan nama dia, dalam masa sama nak balas dendam lah. Dia nak settlekan Razak yang dah buat Humaira dihina oleh mak si Rafiq. Banyak benda lah, tapi inilah heroic moment seorang Budin. Kita jumpa lagi esok ataupun hari Senin ni. Sekian.